Okay. Hadis-hadis tentang apa yang Nabi SAW buat 10 malam terakhir ni, dia ada beberapa gambaran yang berbeza. Demikian juga para sahabat, menunjukkan bahawa dalil yang, kalau kita kumpulkan ke semua dalil-dalil ni, dia menunjukkan bahawa tiap-tiap tahun Nabi buat tak sama. So pada tahun yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tu, pada tahun itu Nabi hanya keluar 3 kali sahaja. Malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. 28, 29 Nabi tak keluar ke masjid. Ada tahun yang Nabi SAW keluar 3 malam berturut-turut. 3 malam, kemudian seterusnya Nabi SAW tak keluar. Ada tahun yang para sahabat meriwayatkan Nabi i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi menunjukkan ini tahun-tahun terakhirlah sebelum Nabi SAW wafat. Jadi menunjukkan yang apa yang para sahabat dan Nabi SAW buat di bulan Ramadan bukan rutin yang sama setiap tahun. Ada perbezaan, tetapi ibadat tetap ditekankan dan ditinggikan pada bulan-bulan Ramadan. Demikian juga setelah kewafatan Nabi SAW, orang riwayatkan apa yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat juga tak sama tiap-tiap tahun. Ada tahun yang Sayyidina Umar, dalam hadis yang masyhur, ketika permulaan solat tarawih berjemaah, Umar pergi ke masjid, dia nampak orang solat ramai-ramai, jemaah kecil-kecil. Ada orang solat sendiri, ada orang solat jemaah kecil-kecil, ada orang solat lambat, ada orang solat awal. Lalu Umar berazam untuk kumpulkan semua untuk solat berjemaah tarawih dengan satu imam. Dia kumpulkan mereka. Mereka solat imam satu imam. Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari, dalam riwayat disebutkan mereka pun solat beramai-ramai satu imam. Umar keluar keesokannya, Umar kata inilah benda baik yang berlaku pada zaman dia. Itu pernah berlaku. Ada riwayat menceritakan bahawa Umar sendiri dia tak solat, dia tengok aja, dia balik. Dan Umar sebut, siapa yang tidur dahulu datang kemudian, itu lebih baik daripada solat di awal waktu. Ada tahun dia buat begitu. Ada tahun yang Umar perintahkan tambah rakaat. Awal-awal dibuat 10. Sama macam zaman Nabi SAW. Ada tahun yang Umar perintahkan tambah jadi 20. Kenapa tambah jadi 20? Sebab bacaan dah jadi pendek. Peringkat awal mereka cuba baca sebagaimana Nabi SAW baca. Panjang bacaannya. Mungkin beberapa hari sekali khatam. 3-4 hari sekali khatam. Sehari, sepanjang malam baca 10 juzuk dan sebagainya. Panjang. Semakin ramai orang, masjid menjadi semakin meriah. Sayyidina Ali kata, pernah sekali zaman Sayyidina Ali tu dah memang meriah betul. Orang pasangkan lilin, ramai-ramai pergi ke masjid. Ali kata, nawwarallah ya Umar al-Khattab fi qabrik kama nawwarta buyutallah bil Quran. Semoga Allah memberi cahaya kepada engkau di dalam kuburmu sebagaimana engkau memberi cahaya kepada rumah-rumah Allah dengan Al-Quran. Sebab Ramadan di zaman Ali ni memang dah ramai sangat orang. Orang pasang lilin, meriah. Orang pergi ke masjid beribadat. Jadi, balik kepada zaman Umar, ceritanya, apabila semakin ramai orang solat, semakin banyak ada orang yang tak larat dan sebagainya, bacaan pun diringkaskan. Rakaat dibanyakkan. Jadi, kurangnya bacaan Al-Quran diganti dengan kelebihan banyak sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Give and take lah. Nak solat macam Nabi, 8 rakaat. Rakaat pertama sahaja baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, berapa? 6 juzuk. Orang tak mampu dah. Jadi bila tak mampu nak baca begitu, pendeklah sikit bacaan. Pendek sikit bacaan, hilanglah fadilat. Nak tambah fadilat, banyakkan rakaat. Masih lagi sunnah Nabi SAW. Sebab ada sahabat pernah tanya Nabi SAW di atas mimbar. Nabi tengah khutbah Jumaat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada soalan. Dia ni pun sampai tak ada time lain dah nak tanya kan. Tapi dia tanyalah, ada sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ada soalan. Macam mana nak solat malam? Nabi kata, salatul lail masna masna. Fa idza khashiya subh fawahidah. Solat malam 2 rakaat. Sampai kalau kamu bimbang datangnya waktu subuh, tutup dengan 1. Maka berdasarkan hadis ni, di zaman Umar juga, dah tak mampu nak solat macam panjangnya solat Nabi, solat pendek sikit. Bacaannya pendek, rakaatnya jadi banyak. Dan pernah juga diriwayatkan ada tahun yang Umar solat 20 hari. 20 hari dia datang ke masjid. Hari ke-21 dia tak mai dah. Imam ketika tu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Umar mai 20 hari, hari 21 Umar tak mai. Orang komplain ke Ubay bin Ka'ab. Orang tengok, orang kata mana Amirul Mukminin tak datang.
Orang kata abqa Ubay. Ubay ni telah menjadi celaka. Umar tak sayang kat dia, sebab tu Umar tak main semayang belakang dia lah. Orang kata kat dia pun dia sedih sikit lah. Tapi bukan sebab itu. Sebab 10 malam terakhir dia nak fokus beribadat sendiri. Ibrahim An-Nakhai menyebutkan, kan mutajahidun yusalluna fi nahiyatin masjid. Yusalluna li anfusihim wala ya'tamuna bi imam. Di zaman Ali ataupun selepas itu di Kufah, orang-orang yang kuat ibadat, mereka pergi ke masjid juga, tapi mereka tak semayang ramai-ramai. Mereka akan solat sendiri. Mereka tak ikut imam, mereka solat sendiri dengan solat yang lebih panjang. So, itulah tarawih. Dia adalah pesta ibadat. Macam mana orang boleh buat mengikut kemampuan sendiri. Tapi berbalik kepada soalan tadi, macam mana Nabi SAW buat? Nabi tak ada rutin yang sama. Rutin Nabi SAW berbeza-beza. Bahkan, cara Nabi SAW solat juga berbeza-beza. Nabi pernah solat witir 5 rakaat dengan satu salam. Nabi pernah buat 7 rakaat. Dalam riwayat Aisyah, Nabi pernah buat 4, 4, 3. Dalam sebahagian riwayat, Nabi pernah buat 2, 2, 2, 2, 2, 1. Kepelbagaian solat malam Nabi SAW. Wallahu a'lam.